Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Hari ini kembali lagi bersama podcast kita. Hari ini kita membincangkan pasal apa tajuk kita hari ini? Tajuk kita hari ini akan kita menerangkan tentang kita punya kos filem. Yes, kos filem. Dan hari ini kita bawa tetamu yang agak special. Yang boleh apa ni, perkenalkan diri Iwan. Ya, saya insyaAllah. Baiklah, terima kasih kepada host kita dua orang, siapa? Naim dan juga Alia. Atas jemputan saya untuk program podcast pada hari ini. So saya difahamkan untuk memberi penerangan tentang keluasan dalam bidang filem. Yes. Terlebih dahulu saya kenalkan dulu diri saya. Saya Rasma Suzianti binti Ismail. Saya di sini sebagai pensyarah lah. Pensyarah di Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual. So saya di sini dah hampir 12 tahun lah. 12 tahun pun Ya, 12 tahun di sini. Ada pengalaman dari mana? Adalah, bolehlah sikit. Bermula daripada program kita DDV, sebelum ni DDV, dan you all ni adalah DCV. So apa itu DDV, apa itu DCV? Kita direct draw Wan. Boleh. Wan, soalan utama ni kita kan kita punya poli ni dia bagi pilihan dua kos, satu IT, satu lagi filem. Untuk filem ni boleh pun terangkan kata kos filem bagi penerangan yang jelas lah untuk orang penonton kita. Maknanya kursus yang ditawarkan di PMTG lah, kursus filem yang ditawarkan di sini lah. Tadi saya ada sebut sikit kan tentang DDV dan juga di CV kan. Kalau sebelum ni, kohort yang sebelum ni kita ada DDV, iaitu Diploma Pengajian Video dan Filem. Kemudian kita dah murnikan, kita dah buat penambahbaikan. Jadi macam batch you all lah. Kita di DCV je. Kalau sebelum ni Diploma Pengajian Video dan Filem. Tapi sekarang ni kita panggil dia sebagai Diploma Teknologi Digital Kreatif Video Produksi. So itulah kita punya nama program di sinilah. Apa yang menariknya, program kita di sini kita jalankan selama 2.5 semester. Tak sama dengan program konvensional yang di luar sana lah. Iaitu diploma selama berapa semester? Biasa 6 semester kan. 6 semester ataupun kita convert pada tahun 3 tahun kan. So itulah yang menariknya di PMTG ni, khusus kita ni di CV ni. So kita ada 2.5 semester. 2.5 maksudnya 2 tahun di institusi, di politeknik, dan selebihnya di industri lah. Kan industri, ataupun kita panggil dia sebagai work based learning lah. So itulah program yang menariknya, program di CV di PMTG ni lah. So kita ada dua inilah, di institusi dan juga di work based learning. So antara lah apa yang kita ajar lah, ataupun kursus-kursus yang ditawarkan dalam program kita ni, macam visual design untuk semester 1. Kita ada juga drawing, ada juga subjek apa lagi audio video macam sekarang ni. Kan betul tak? Macam yang you all dah tengah buat projek untuk podcast ni, subjek audio video dan sebagainya lah. Tapi apa yang paling penting adalah di sini kita memang dedahkan pelajar kepada bagaimana untuk involve dalam penghasilan video dan filem lah. Especially dalam production dan juga post production. Poin untuk soalan seterusnya. Kan untuk semua orang yang nak masuk bersama belajar, mesti ada syarat kelayakan dia kan. Apa syarat kelayakan untuk kita nak sambung dalam kos filem ni? Kos filem dekat PMTG ni, of course lah, yang pertama mesti ada minat lah. Kan kalau tak ada minat macam mana you all nak buat minat memang tak boleh jalan. Tak boleh jalan kan. Tapi itu kita sebut sebagai minat lah. Tapi kalau tadi host kita tanya berkaitan dengan syarat kelayakan. Syarat kelayakan dia kalau nak masuk ke PMTG ni untuk program video ni, produksi video, lulus bahasa Melayu dan juga sejarah. Dan selebihnya tu kena 3 kredit lah. Apa-apalah subjek kredit. Standard punya requirement untuk diploma lah. Tapi apa pun, kalau berminat dengan video filem ni, dia mesti ada minat lah. Yang penting kena ada minat. Kreativiti tu penting. Kan? Sebab yang satu kita belajar visual design kan. Visual design, ya kan. We all belajar visual design SEM 1 kan. Kreatif. Seterusnya Puan, kalau kos filem dekat PMTG ni kan,
PMTG dia mesti ada dia punya orang kata standard untuk lepas kepada industri tu. Maksudnya standard Dia macam khusus mana ke kata? program ke? Silibus kita lah. Oh, okey. So kalau ya betul, PMTG memang ada buat collaboration lah dengan industri, yang mana kita memang akan tengok kurikulum kita ni, kurikulum untuk deliver kepada student silibus kita ni supaya standard dengan kehendak industri lah. Okay, yang mana kita akan develop bersama-sama juga, review bersama dengan industri supaya kita tidaklah rasa kita tidak ketinggalan lah dari segi teknologi yang berada dekat industri kan. So kita tak nak lah student-student kita ni di ke belakang lah kan daripada situ. Sama juga lah kalau di PMTG kamu belajar editing. Okay, editing kamu guna apa? Ada benda-benda tu, DaVinci apa semua. Kan ada apa? Premiere Pro, DaVinci. So itulah yang digunakan di industri. WBL. WBL. Okay, itu dari segi editing kan. Sama juga kalau kita belajar visual design untuk buat graphic design kan. Dekat luar kita buat AI, dekat sini pun kita gunakan AI juga. Itu memang standard tu memang kena ada lah kan. Ya betul, kena ada. Okay, bukan sahaja dari segi silibus, kehendak soalan dan juga rubrik pemarkahan untuk pelajar pun mesti kena ada collaboration ataupun perbincangan dua hala antara institusi dan juga industri. Lepas tu kan dia ada orang kata dengan WBL ni apa ni orang kata apa tu? PMTG dia ada tapis-tapis lah. Macam dia tak ada serap semua. Oh, WBL. Maksudnya tapis macam untuk keluar WBL ke ataupun untuk lepas untuk selepas belajar? Macam mana? Dia ada certain tempat untuk kita intern tu, dia akan dipilih dulu lah. Oh, itu proses macam mana penempatan lah maksudnya. Proses penempatan WBL. Ya, of course lah kita kena buat saringan sedikit lah di pihak pelajar kita, yang mana kita tengok dulu kat mana dia punya kekuatan dia, strength pelajar kita, skill dia, kemahiran dia sebelum kita tempatkan ke mana-mana industri, supaya nanti kita tak nak salah tempat lah. Okay, pelajar ni kalau contohlah dia strong dekat editing kan, kita tak naklah letak dia dekat bahagian apa pre-production, just buat skrip dia. So sayanglah kepada dia punya skill yang memang dia dah develop di sini kan. So itulah tahap yang pertama lah yang perlu kita buat di peringkat PMTG. Okay, biasanya kita tak tempatkan simply lah pelajar kita. Okay, kita banyak lagi nak tanya ni, tapi kita berehat dulu sebentar lah. Okay. Bagi comeback balik tenaga dulu. Boleh. Okay. Nah, kau okey tak? Tengok sedih je 2-3 hari ni. Apa yang jadi? Aku tak okey sebenarnya. Apa yang jadi? Cerita. Nak tak cerita? Sebenarnya kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama. macam tu lah cerita dia. Lelaki macam tu tak guna tau. Yelah, kau cepat sangat percaya lelaki buat apa? Tu lah. Sebab kata orang dah bagi betis nak peha. Sabar. Hai guys, kembali lagi kita dalam rancangan podcast kita. Tadi kita dah borak banyak sangat. So kita akan sambung dengan soalan seterusnya lah, Puan eh? Boleh. Okay. Kan kos filem ni, apa kemudahan yang ada dekat PMTG untuk dalam kos filem ni lah? Okey, kemudahan untuk melengkapi pelajar punya apa program lah, projek ni kan. Okey.
So dekat PMTG ni kita ada beberapa studio lah, okey, melengkapi kepada kehendak silibus dan juga kurikulum kita. Okey, antaranya kita ada studio syutingan, okey, untuk sesi penyuntingan pelajar di situ. Kita ada mal Mac, okey, kita ada 60. Alamak, tak boleh cerita lah. Tak boleh cerita, tak boleh cerita, rahsia. Okay, kita ada 2 lab lah. Okay, 2 lab Malmac. Kita ada studio fotografi dan juga studio audio video lah. Okay, so itu semua equipment kita menepati lah. Okay, menepati kehendak dasar sama lah. Kira banyak lah kemudahan dekat sini. Banyak untuk kemudahan dekat sini. Sesuai dengan kehendak industri. Tapi pun kalau macam pelajar, orang akan belajar editing. Jadi kalau dia nak beli laptop tu, orang kata spek apa yang sesuai kan? Spek. Dia bergantung kepada bajet juga sebenarnya. Okey. Tapi kalau untuk editing nak best memang kena beli yang higher spec lah. Kena higher kan? Ya betul. Gaming lah kan. Gaming. Tu gaming tu ambil kesempatan tu. Ada yang nanti Simon tak siap main game je. Ya, bukan macam tu. Bukan macam tu Okey, Puan, terus ni soalan dia ni macam ni bunyi Puan. Adakah pelajar dia akan dapat jaminan pekerjaan untuk filem kos ni? Jaminan pekerjaan. Sebab benda ni dia selalu berputar-putar. Saya pun kadang dulu dia tanya-tanya kan. Saya pun berputar-putar dalam fikiran, boleh dapat ke. Sampai ada kawan saya ni Puan, dia swap tu. Asal mula dia nak masuk kos ni, lepas tu dia punya pemikiran tu bermain soalan ni, dia swap pada IT. Sebab dia risau takut kepada peluang kerjaya lah lepas tamat diploma, dapat pengajian, tamat pengajian kan. Betul. Okey, sebenarnya pada saya lah kan, untuk program ni, video filem, sebenarnya kerjaya dia tidak terhad sebagai pekerja lah. Peluang kerjaya bukan tidak terhad pada situlah. Okey, kita sebenarnya boleh juga jadi sebagai job creator. Okay, kita bukan sahaja sekadar job seeker. Kan? Freelance. Yes, kita boleh buat freelance sebab you all dah ada skill kan, dah ada knowledge, dah tahu dah nak guna equipment, so boleh buat sendiri benda ni. Okay, even kita tengok yang dekat luar sana pun macam content creator. Okay, dia bukan dulu daripada bidang video filem ke kan, mungkin daripada pelbagai bidang, tapi bila dah ada minat, dia tak belajar pun tapi dia boleh hasilkan satu video yang sama lah dengan orang yang belajar dalam bidang video, betul tak? Kan, so kat situ pun dah boleh jana pendapatan. Okey, so pelajar-pelajar kita pun sepatutnya macam itulah. Okey, bukanlah sahaja kita nak cari pekerjaan dekat luar sana dengan rasa susah, sebab kita rasa benda ni kita boleh buat sendiri. Sebab orang kata pun rezeki tu, kalau ada rezeki mesti ada kan. Ya, betul. Kan? Rezeki tak pernah salah alamat, betul lah Puan. Betul. Kita boleh buat kerja sendiri. Kerja orang dorang pun boleh. Ya. Cuma orang kata kos ni modal tu lah kan. Betul tak Puan? Ya, kalau betul. bagi Puan macam mana? Modal tu betul main peranan ke dalam kos ni? Modal dia tak ada ni sangatlah. Mungkinlah sebab equipment kan dia memang modal yang agak besar lah. Tapi dia untuk just one shot itu saja. And then lepas tu kamu boleh rolling kan? Yes, kamu rolling. Sebabnya kamu buat satu servis sebenarnya. Servis ni dia punya advantage dia itulah. Kan, modal dia bukan selalu keluar modal. Lepas tu modal dia sikit lah. Okay, macam minyak kereta ke, minyak motor ke kan. Itu sajalah untuk nak keluar pergi syuting ke apa ke. Okay, the main cost dia adalah ni lah. Produk kamera tu kena ada. Betul. Okay lah Puan untuk soalan seterusnya. Kalau macam selain, kalau kat sini kita ada kos filem kan, kalau macam dekat luar sana, selain kos filem, apa lagi kos yang orang kata macam lebih kurang lah macam kos filem ni, untuk orang yang tak nak sambung kos filem ni ke kan? Untuk ni pelajar kita, pelajar program ni, macam kos yang lebih kurang macam kos filem ni. Boleh, macam you all kan kat sini ada pelbagai kursus kan kamu belajar kan, daripada SEM 1 sampai semester 3 kan. Macam tadi saya ada sebut contoh antaranya fotografi kan. Kalau kamu tak nak sambung dalam bidang video, tak nak jadi script writer ke apa benda, boleh jadi sebagai fotografer. Okey, apa lagi kursus yang ada? Visual design. Okay, visual design tu pun dia banyak mendedahkan kamu kepada as a graphic designer. Kan? So art ya, orang melukis, painting, okey. Sebab dalam kos kita ni pun
production tu ada, sebelum apa pre-production tu ada apa namanya, Ada proses dia kan. Ada script writer. writer ada apa tu location scout semua tu kan. Betul. Ni storyboard tu. storyboard. Storyboard kan. Kiranya banyak pecahan dilakukan kan Nak dalam jadi ni. pelakon pun boleh. Kamu ada subjek screenplay kan? Ada. Bakal ada lah nanti SEM 3. Ada SEM 3 nanti. SEM 3 nanti ada kan. Mana tahu lepas diploma nanti nak jadi pelakon pula. Boleh. Kan? Kiranya orang tak payah risau lah kalau tak nak dalam dalam kos filem ni dia ada banyak lagi cabang. Ya, untuk banyak lagi baik. cabang. Banyak cabang. Kita pun gaya ni dah sampai hujung lah pun. Okey. Rasa macam Sekejapnya. Itulah. Kan rasanya banyak lagi kot saya nak tarik share ni kan. tarik nafas keluar. Lama-lama dia contoh habis dah. Borak-borak dah penghujung dah kan. Dah penghujung dah. Ni dah nak hujung. Terima kasih buat puan lah sebab menerangkan kos filem ni. Agaknya nanti ramai yang masuk abang. InsyaAllah. Saya pun tak sabar nak jumpa junior. Kita pun menunggu batch-batch akan datang. Jumpa junior, sampaikan benda perkara yang elok-elok. Betul. Itu tujuan dia. Tunjukkan benda yang elok-elok. Orang ni fikir lain nanti. Terima kasih puan. Okey, sama. Okey, assalamualaikum dan bye-bye.